What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan kali ini dalam segmen QAQ pada KS Question Corner, kita nak bawakan satu soalan daripada Kambing Merah. Soalannya, aku tertanya-tanya, Imu dengan Holy Knight ni sebenarnya ada Kenbun Haki ke tak Kenapa dia tak prediksi masa depan akan berlaku? Dia orang kan kuat, takkan hal macam ni pun tak nak buat Apalagi Imu yang katanya dah pegang kekuasaan hampir 800 tahun. Mustahil lah kalau fikir logik mencurigakan. Apalah dia tulis yang lah tu. Alright, untuk soalan ni pada pandangan aku lah berkenaan dengan Kenbun Shokuhaki, of course diorang mesti ada. Cuma kita kena ingat Kenbun Shokuhaki dia tak adalah sampai boleh tengok into the future kan, melainkan ada beberapa karakter-karakter sajalah yang boleh meramal masa hadapan. Sebab kalau tidak, tak adalah yang macam Oden ada pernah sebut sebelum ini kan, akan ada 20 tahun akan datang, nanti ada orang yang akan datang untuk membebaskan Wano. Lepas tu ada profesi-profesi yang mengatakan Joy Boy akan kembali. Lepas tu ada profesi daripada Lady Toki. Apa lagi? Profesi daripada Madam Charlie. Berarti benda ni mungkin ada kemampuan Devil Fruit ataupun which is yang orang boleh lihat jauh ke masa hadapan. Dan yang terbaru pun dalam chapter 1174 ni kan, yang siapa tu Elder Jarul tu kan, dia boleh bacakan mantra yang nantinya bumi langit akan terbelah, betul, akan ada salji, akan ada petir, lepas tu naga gergasi akan keluar dengan Drum of Liberation. Sebiji-sebiji apa yang tengah berlaku pada ketika itu, which is benda tu dah diramalkan akan berlaku lah kan. Cumanya macam teks Harley sendiri lah, kita boleh nampak dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga dan sebagainya. So berarti ada orang yang ada kemampuan untuk melihat into the future, yang mana pada aku itu mungkin bukan kekuatan Kenbun Shokuhaki lah. Sebab sebelum ni aku ada buat teori lah, video lama aku dulu, aku ingat rasa 4-5 tahun yang lepas aku ada buat, mungkin Shanks ni ada kemampuan Kenbun Shokuhaki pada tahap Destiny Sight. Aku cakap macam tu, kalau orang ada Future Sight, mungkin Shanks ni ada Destiny Sight, yang mana sekarang kita boleh tengok lah, mungkin Shanks tak ada keupayaan itu, melainkan dia ada Kenbun Shokuhaki Killer. Itu yang didedahkan oleh Oda dalam One Piece 4 billion kan. Tapi berkenaan dengan Holy Knight dan juga Imu Sama ni, of course lah pada pandangan aku diorang ada Kenbun Shokuhaki sebab asal diorang ada Hau Shokuhaki. Jadi dekat situ Hau Shokuhaki ni adalah yang paling rare sekali dalam kelompok haki ni kan. Jadi kalau diorang ada Hau Shokuhaki, jadi agak mustahil kalau diorang tak ada basic haki macam Kenbun Shokuhaki ni. So berkenaan dengan itu yang pertama, berkenaan dengan kalau diorang ni kenapa tak ada boleh lihat jauh ke masa depan. Itulah pandangan aku tadi. Mungkin melihat pada masa hadapan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang tertentu, macam Madam Charlie tu kan, dia boleh buat ramalan, ataupun orang yang ada Devil Fruit sahaja yang boleh melihat jauh ke masa hadapan. Macam sebelum ni kita boleh tengok Giola tak silap aku, ataupun Viola kan, dia ada Devil Fruit Glanomi tu kan, dalam bahasa Jepun aku tak ingat, yang dia boleh tengok jauh ke depan, bukan ke masa depan tapi jauh pandangan dia ke depan kan. Dia boleh tengok, boleh jadi spy lah, ataupun dia boleh jadi pemerhati lah kan untuk Don Quixote Pirates. Jadi kemampuan tu ada. Jadi mungkin tak mustahil ada orang beratus-ratus tahun yang dahulu diorang ada kemampuan tersebut. So I hope ini menjawab soalan Kambing Merah ni. Dan kepada korang yang ada pendapat yang lain, boleh tinggalkan juga di ruangan komen kat bawah. So I guess that's all lah untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi